Kita tengah seronok makan ketupat dan rendang, memang kita tak kisah dah sebenarnya ada kejuaraan dunia wanita yang sedang berlangsung sekarang. Dua wanita terkuat, GM Tan Zhongyi main putih kat sini, dia mainkan pon pergi ke C4 English Opening menentang hitam yang dimainkan oleh GM Zhu Wenjun, merupakan pemegang takhta juara dunia wanita buat masa sekarang, membalas dengan naik pergi ke F6. Okey, kalau kita tengok rekod dua-dua orang ni, dua-dua pemain ni sebenarnya sama kuat lah. Dan mampukah GM Tan Zhongyi merampas takhta GM Zhu Wenjun? Sama-sama kita tengok. Okey, kat sini naik C3 oleh putih dibalas dengan pawn ke E5, naik F3 dan seterusnya naik C6. Tengok ada 4 ekor kuda yang keluar kat sini. Ini kita panggil 4 knight variation lah untuk English Opening. Okey, G3 kat sini, pawn ke D5 dan pertukaran pawn pertama. Pawn makan pawn D5, naik makan pawn D5, bishop G2 dan seterusnya bishop C5. Kat sini dua-dua player buat castling pendek 0-0 untuk putih dan hitam. Dan seterusnya kita ada D3, H6 dan pertukaran knight pula. Knight makan knight D5 dan queen makan knight D5. Kat sini kalau korang tengok nampak sedikit menakutkan. Tapi sebenarnya tak ada masalah sebab knight ni tak ada tempat bagus untuk dia lompat. Alright, bishop D2 kat sini, queen lari ke D6, kita ada bishop C3, queen ke E7, knight ke D2, knight D4 dan seterusnya E3, halau knight tu. Knight ke B5, kat sini kita ada A4 sekali lagi, serang knight dan knight makan saja bishop di C3. Pawn B makan knight C3, pawn ke C6 dan seterusnya A5. Kat sini cuba untuk ambil space ataupun ruang di sebelah sinilah. Okey, bishop D7 kat sini, queen ke B3, serang pawn di B7, jadi rook A B8, kawal pawn macam ni. Knight ke E4, bishop lari ke D6. Kat sini tak ada tempat lain nak lari. Knight makan bishop di D6 dan kat sini putih dapat makanlah salah satu bishop pair hitam. Okey, queen makan knight D6 dan kita ada kat sini kalau tengok tiga-tiga pawn ni kawasan tengah kawal sangat cantik dan kat sini putih tolak pawn pergi ke D4. Alright, B6 oleh hitam dan kita ada pawn A makan pawn B6, pawn A makan pawn B6 dan seterusnya rook ke A7 masuk dan cuba membuat serangan di 7 rank kat sini. Okey, bishop E6 oleh hitam kat sini, serang queen dan queen lari ke A4. Kita ada rook F ke C8. Okey, sebab nak kawal pawn C6 ni diserang tadi. Kita ada rook B1 kat sini. Bishop ke D5, cuba untuk tukar bishop satu lagi dan kat sini putih ataupun Tan Zhongyi mainkan pawn D makan pawn di E5 terlebih dahulu, serang queen, jadi queen terpaksa makan pawn E5 tu dan queen ke D4 kat sini dimainkan. Okey, queen makan queen D4 dan kat sini sebenarnya putih kena pilihlah dia nak makan dengan pawn ni ataupun pawn C. Kalau dia pilih untuk makan dengan pawn C, ini sedikit tak bagus sebab pawn ni dah lari ke tengah dan pawn hitam yang dekat B6 ni akan menjadi pas pawn yang senang lah. Jadi ini sedikit menakutkan untuk Tan Zhongyi. Jadi dia mainkan pawn E makan queen kat sini. Alright. Seterusnya kita ada pertukaran bishop pula. Bishop makan bishop G2, king makan bishop G2 dan seterusnya B5 ditolak kat situ. Rook ke E1 nak masuk, okey, untuk serang 7 rank dan kalau putih berjaya masuk memang bahaya. Jadi kat sini sebab tu hitam mainkan rook ke A8, cuba untuk tukar terus dan bila rook masuk ke E7 kat sini dia makanlah rook, makan rook A7, rook makan balik rook dan kita ada pawn ke C5 oleh hitam. King ke F3 kat sini, pawn C makan pawn D4, pawn C makan D4 dan king F8 dimainkan. Dua-dua pemain cuba untuk aktifkan king. Sebab apa? Sebab dah ending. Alright, rook B7 kat sini nak makan pawn. Kita ada rook ke C3 check, king lari ke E4, kita ada rook ke C2 serang nak makan pawn F2. Okay, king pergi ke E3 kawal macam ni, kita ada rook C3 check lagi, king D2 serang rook dan kat sini rook F3 serang lagi pawn. Okey, dia ni memang degil orang halau nak makan lagi. Okey, king E2 kat sini serang rook dan kat sinilah sepatutnya hitam mainkan rook pergi ke B3 untuk kawal pawn macam ni dan kat sini kita dapat tengok dia punya rook ni masih lagi aktif. Seronok nak pergi mana-mana senang. Tapi kat sini selepas king ke E2, rook dia pergi ke F5 kawal macam ni dan kita dapat tengok rook tu sedikit tersekat. Dia jam sikit. Sebab apa? Sebab raya ni biasalah jam. Okey. Jadi ini adalah kedudukan yang tak berapa bagus untuk rook
ending. Bila ending menggunakan rook, kita nak rook kita aktif. Tak kisah pun sebenarnya kita rugi 1 pawn ke 2 pawn, kita nak buah kita aktif. Itu paling penting. Dan kat sini rook tak berapa aktif. Okey. Putih sambung, dia mainkan king pergi ke E3. Kita ada H5 kat sini dan F4. Tengok macam mana putih cuba hadkan gerakan rook hitam. Okey, di posisi ini hanya ada satu move saja yang hitam kena mainkan untuk mengelakkan daripada kalah. Dan move tu sangat susah untuk cari. Jadi saya tunjuk je kat sini. Move tu ialah B4. Okey, tolak pawn pergi ke B4 bagi free. Kenapa? Sebab selepas rook makan kat sini, tujuan kita bagi free tu adalah untuk kita aktifkan rook. Bagi rook boleh keluar. Macam saya cakap tadi, tak kisah ketinggalan 1 pawn pun. Jadi kalau rook boleh aktif, mungkin hitam boleh mendapat draw. Dan kat sini, rook boleh pergi ke E5, nak buat kacau di sebelah sinilah, tak ada masalah. Kalau king cuba masuk pergi ke E4 kat sini, hitam boleh mainkan F5 untuk tolak balik king tu ke belakang dan memang king pasif dan ini biasanya mudah untuk draw bagi Grandmaster lah. Alright. Tapi kat sini selepas F4 kat sini, GM Zhu Wenjun telah membuat blunder, okay, kesilapan kecil dengan gerakkan king pergi ke E8. Dan kat sini, okay, korang boleh pause dan cari apakah gerakan senang, okay, senang je yang perlu dimainkan oleh putih. Silakan sambil-sambil korang cari pause tu. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya lah, masih belum terlambat. Songkok, mana songkok? Okay. Baru raya. Okey, jadi saya selaku wakil kepada SCS Academy nak ucapkan selamat Hari Raya dan juga nak minta maaf lah, okey, kalau ada salah dan silap selama kita kenal. Dan saya pun nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sentiasa menyokong channel kita ni. Sebab apa? Sebab channel kita ni bahasa Melayu sangat susah sebenarnya nak naik, tak ramai, okey, kalau nak bandingkan dengan bahasa Inggeris dan lain-lain. Tapi ada. Jadi terima kasih banyak-banyak. Alright, apakah jawapannya? Kat sini, jom kita tengok. Jawapannya sangat senang macam saya cakap. King nak aktif pergi ke E4. Serang rook sebab rook tu sedang sekawal pawn. Jadi kat sini rook kena lari. Rook ke F6 dan kita ada rook boleh makan pawn B5 secara percuma. Okey, kita pusing sikit kat sini, undur sikit. Kalau hitam cuba untuk kawal rook tu dengan pawn ke G6, sama saja sebab nanti putih boleh block kawalan rook tu dengan tolak pawn kat sini dan memang dah tak kawal, boleh makan juga. Sama je. Jadi sebab tu selepas rook lari ke F6, memang rook makan pawn B5 dan kat sini kita ada, tengok, putih dah untung 1 pawn dan dia beza. Rook masih lagi belum aktif. Dan kat sini, G6 dimainkan oleh hitam, kita ada D5, pawn tu pas pawn, okey, mesti kena tolak. Rook A6 kat sini cuba untuk aktif tapi dah terlambat sebab king masuk ke E5 kat sini. F6 check, king D4, rook A2 serang pawn dan kat sini putih tak kisah pun pasal pawn tu, dia gerakkan king ke C5. Rook makan pawn H2, rook B8 check, king D7, rook B7 check, king C8 dan kat sini rook masuk pergi ke G7 dan semua-semua pawn sini ni akan berada dalam keadaan bahaya lah. Okey, G5 kat sini ditolak oleh hitam tapi kat sini putih tak makan. Kalau putih pawn F makan pawn G5, okey, F makan balik, rook makan pawn G5, H4 akan ditolak oleh hitam dan kat sini kalaulah kalau pawn G makan H, rook makan H4, memang ini senang untuk draw oleh hitam lah, okey. Dan kat sini kalau putih tak nak makan, dia tolak pawn pergi ke G4, sama juga. Pawn ni akan bahaya dan ini senang sikit untuk draw. Sebab itu G5 ni kat sini putih mainkan gerakan bagus, tolak pawn pergi ke F5. Dan kat sini nampak ni, ini nanti putih akan cuba serang lah. Okey. H4 kat sini, pawn G makan H4, G makan H4 dan rook pergi ke H7, kawal dulu serang pawn ni. H3 dan kita ada king ke D6. Okey, king ke B8, king ke D7, king B7 dan tolak pawn D6. King B6, king D8 nak tolak pawn lagi, rook ke H1, D7, H2 dan kat sini rook ke H3. Okey, kenapa? Sebab dia nak pergi check king sebelah sini dan cuba untuk tukar kepada queen lah. Okey, king ke B7 kat sini, rook B3 check, king terpaksa lari ke tempat yang jauh dan bila lari ke jauh dia boleh pergi rook ke B2, kawal pawn sini. Kalau rook tu tinggal memang pawn tu mati. Jadi kat sini rook tak boleh nak gerak,
King je terpaksa kena gerak, King ke A6 dan kita ada Rook ke E2. Kenapa? Sebab nak kawal King dia nak lari kat sini supaya Rook tak boleh check, tak ada draw. Jadi hitam terpaksa King B7 dan selepas King ke E7, satu step je lagi nak tukar jadi Queen. Sini Zhu Wenjun resign dan menyerah kalah. Dan sekarang Tan Zhongyi sedang leading. Untuk yang nak tengok kejuaraan ni, round 3 ni akan mula pada pukul 3. Okey, boleh tengok di saluran chess.com macam biasa.